Kita ada masalah besar. Kenapa? Motor langgar. Kalau kita masuk sebelah lagi macam nak masuk? Tak muat. Itulah kerja Daus. Daus lebih memahami. Assalamualaikum. Tak cahau. Selamat petang. Proses pemasangan Android roof monitor daripada Dynavin untuk kereta tahap 45. Tips dia selain daripada kena pandai pasang-pasang soket, shoulder kena padu lah. Kalau orang tengok proses dia ni, cuba zoom out sikit. Shoulder kena padu. Sebab barang ni berat. So owner ni decide untuk buat pemasangan ni sebab dia nak anak dia boleh kontrol sendiri Android roof monitor ni. Berbanding dengan regular roof monitor, bawa turun. Kita ada masalah besar. Kenapa? Motor langgar. Motor langgar. So nak kena buka dulu. Yelah, bukan dia masuk sini. Kalau kita masuk sebelah lagi macam nak masuk? Tak muat. Buka juga. Itulah kerja Daus. Daus lebih memahami. Back to the topic. Owner ni decide untuk ambil Android roof monitor sebabnya dia boleh mirror je apa yang player depan buat. Contoh, anak nak tengok YouTube, player depan kena buka YouTube dulu and then transfer ke belakang. Mirroring. Barulah player depan boleh buat hal dia. Android roof monitor ni dia special sikit. Anak daripada YouTube nak Netflix, YouTube, Netflix, tukar-tukar setiap masa, dia boleh kontrol sendiri daripada sini. Itu kelebihan dia. Dia ada operating system dia sendiri. That's why owner decide untuk buat pasangan Android roof monitor, guys. Siapa ada keperluan yang sama, ambil je Android roof monitor ni. Kalau korang nak book slot pemasangan, nak dapatkan consultation, korang boleh PM kita orang sekarang. Nak maklumat yang lebih lanjut, visit profile TikTok EasyTrack.